Bang, tunggu saya bang. Gila. Siapa ketawa tu? Weh. Oh man. No bro. Pizza, inti pizza tu diperbuat daripada Lego guys, daripada tulang belulang manusia. Kita cuba try masuk dulu. Tangkap tikus. Abang terlambat dah. Tengok. Pro player main. Ai. Alah guys. Wait. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Uzio. Pada video kali ni guys, aku nak main game horror Roblox yang bernama Escape Papa Pizza. Jadi tanpa buang masa, let's go kita play game. Oh, ni Papa Pizza ni tu. Gigi dia taring. Pakai baju chef tapi gigi dia taring guys. Ini sepertinya iblis. Woi, keluar bagi aku keluar. Dah keluar tak boleh masuk pula dah. Woi, bersepahnya. Ada pizza, wah sedapnya. Puasa-puasa ni aku tengok pizza ngecor pula rasa. Ada pizza kat lantai. Apa ni? Keju. Aku rasa keju kat lantai tu. Apa ni? Boleh keluar dari situ ke? Ada pintu ke? Tak ada. Tak ada pintu kat situ. Ni tempat masak pizzanya. Oh, tak ada customer guys. Pintu keluar tak boleh. Tak ada. Ni apa? Lift. Lift ke mana ni? Ada 2 tingkat ke? Oh, tidak. Dia turun ke bawah lift ni. Tak ada apa-apa kat sini. Ada oven. Dia bakar kepala Lego guys. Apakah pizza ni dibuat dia punya inti tu daripada kepala Lego? Kepala Lego. Ya, betul. Sebenarnya betul. Ni dah mula dah rasa seram dah ni. Takut aku makan pizza kepala Lego. Cuba korang bayangkan. Kepala Lego, kepala manusia. Turun ke mana ni? Sampai ke mana? Korang tengok. Pizza, inti pizza tu diperbuat daripada Lego guys, daripada tulang belulang manusia. Oh, tidak. Kita cuba try masuk dulu. Hancur, berkecai. Tak apa. Kita buat yang terbaik. Kita nak keluar daripada kedai pizza berantu ni. Ayo bang. Mantap. Dah sampai ke step. Mana ni nak lalu? Aduh, aku mati. Aku kena pangkap tikus. Abang terlambat dah. Tengok. Pro player main. Tidak. Aku boleh lepas dengan begitu mudah. Bang, tunggu saya bang. Tunggu saya bang. Tunggu saya bang. Gila. Siapa ketawa tu? Weh. Oh man. No bro. Jangan kau kejarku. Dia ketawa pula ni. Wow. Aku lepas. Abang tadi tak lepas lagi. Dia ke mana bilau? Aku dah lepas dulu. Nasib baik lah dia kejar aku. Kalau dia kejar abang tu mungkin aku tak jumpa. Jangan keluar. Ni ke mana ni? Longkang. Tak apa. Kita terjatuh pula. Abang dah sampai. Bang, jom. Sama-sama bang. Let's go. Aduh, abang tu mati pula. Tak apa. Saya akan meneruskan perjuangan. Ini yang susah ni. Jatuh aku ni, mampu aku. Slow. Nice. Oh man. Abang tu ke mana tu? Abang tu kayaknya bot guys. Wah, map ni adalah salah satu map tersusah di Roblox. Tak tahu lah susah ke tidak. Ke aku ni mainnya tu tak terbiasa main Roblox kan. Kita rasa susah lah jadinya. Mantap. Abang tu tak lepas lagi geng. Kita naik ke mana ni? Naik atas balik? Yelah. Weh.
Dia dekat bilik air. Mau masak pizza di dalam tandas. Dia masak pizza dalam tandas. Sungguh menjijikkan. Dalam tandasnya ada apa? Tak ada apa-apa. Tak ada orang tengah berak ke? Aku nak ngendap ni. Hahaha. Weh, kemana ni? Laba-laba guys. Weh, kita tak boleh sentuh tali laba-laba tu. Ya, betul. Kalau tidak nanti laba-laba berkepala Papa Pizza akan memangsa kita. Tak boleh masuk sebelah ke? Banyak dah orang kena makan tu. Macam nak lepas ni? Hai. Oh, aku ingat akan lompat ke atas. Lompat ke depan. Rupanya tak ada. Kita masuk bawah je. Mantap. Man, bahaya man. Anak. Oh man. Macam nak keluar ni? Oh tak. Dia terbuka balik. Hah? Aku kena ke? Aku rasa aku pijak dekat papan-papan hitam ni. Hai. Hati-hati. Aku terkena lagi. Tak guna betul punya game. Kita kena berhati-hati. Duri-duri tu pun kita tak boleh sentuh. Kalau nanti kita akan mati terbunuh. Mantap, abang tak lepas lagi. Apa pula ni? Apa pula ni? Kita kena naik atas. Aduh, aku tak suka benda-benda macam ni. Benda macam ni memang akan membuat aku emosi. Osh. Dia macam game PC lah, dia macam ni. Oh shit. Tak apa. Abang terlambat dah. Kita kena cepat. Kita kena sampai dulu. Weh. Gayat aku lah tinggi sangat macam ni. Gayat aku gila. Gayat. Bunyi apa tu kat atas sana? Oh, janganlah aku jatuh. Dah tinggi dah ni. Mantap. Bang, bye-bye. Bye-bye. Selamat tinggal, saya jalan dulu. Okay. Kita akan menamatkan game ni dengan secepat yang mungkin. Easy sangat lah guys. Ini Abang Fuzio, adik Fuzio. Tak ada siapa yang boleh halang saya. Benda ini sangat mudah. Sombong, nanti kejap lagi kau jatuh mati. Makanya kita jangan sombong. Kemana kita ni? Ada sesiapa? Weh. Siapa ketawa tu? Oh. Dia nak makan aku ke? Aku perlu buat apa ni? Aku tak nak kena makan. Apa yang aku perlu buat kat sini? Kita kena cari apa kat sini? Sekejap. Oh, kita masuk sini. Easy, no problem. Easy lah. Papa Pizza takkan dapat makan saya punya. Sebab saya bukan pizza, saya Lego. Man. Alah, terjatuh pula aku. Sikit. Mantap. Easy. Kita kena laser pula. Aduh, baru kita kata easy. Kita dah kena panggang laser ni. Lompat. Oh man. Easy lah guys.
Oi. Weh. Aku tak nak jadi macam tu. Ada apa ni? Bagi saya kuku kambing awak boleh? Tak boleh, dia tak nak kasih. Kita cari apa kat sini? Pintu tak boleh buka pun. Apa yang harus kulakukan? Kita dah ambil kuku kambing tu. Okey, kita buka pintu kat sini. Kuku kambing ni, inilah guna dia. Dia takkan dapat menghalang aku. Tapi aku dah bukakan pintu untuk abang tadi tu. Jadi abang tu mudahlah ya nak keluar. Akhirnya setelah sekian lama aku dapat keluar juga daripada tempat yang menyeramkan tu. Daripada tempat pembuatan pizza yang sangat berbahaya. Pizza kepala Lego. Aku tak nak makan. Aku tak nak makan kepala manusia. Sampai ke mana ni? Lah, ayah aku ingatkan dah lepas. Punya belum lagi. Au! Aduh, mak ai. Okey, jalan. Hey! Weh! Kali ni susah, tak easy. Lepas pun. Hey! Terkena pun kita boleh mati guys. Mantap. Sabar, relax. Kita kena relax. Mantap. Woo! Hahaha. Abang tak lepas lagi banyak kali dia nak mampus kat situ. Wih. Tempat apa ke? Tempat apa ni? Tak apa. Apa saja rintangan kita akan tempuhi bersama. Kejap lagi abang tu mesti sampai. Tak tahulah, kot-kot dia tak lepas-lepas lagi. Wey! Astaghfirullahalazim. Oh! Hai. Tadi aku start dia benda ni. Astaghfirullahalazim. Berapa banyak kali lagi ni? Tak apa, kita serius. Aku serius kali ni aku akan menang. Aku jamin. Woo! Easy guys. Tidak susah. Masuk. Masya Allah, aku kena celup dalam lava panas. Jangan. No. Oh, kau tipu aku tak guna punya game. Easy. Lompat kau. Jangan kayak gitulah. Hai. Turun. Jump. Wih, jauhnya. Ni kalau jatuh ni mati aku. Lompat kayak gitu. Tips untuk korang yang baru lagi. Itulah dia tipsnya. Weh, macam mana nak naik ke sana? Oh, lompat ke sini. Weh, kecil sangat ni. Silap langkah sikit je ni aku mati. Itu bukan penghalang bagiku. Cukup mudah untuk melalui. Di manakah? Akhirnya aku dapat keluar daripada Papa Pizza. Escape Papa Pizza. Lari. Run home. Bye bye Escape Papa Pizza. Saya dah lepas. Papa Pizza takkan dapat panggang saya. Kisah blend badan saya.
takkan dapat membuatkan saya jadi inti pizza. Kat luar ni ada apa? Dalam ada player lagi ke? Ada yang lagi sedang cuba untuk keluar ke? Tak adalah. Aku seorang je tinggal kat sini. Aku seorang je. Pintu pun tak boleh masuk. Aku seorang je. Mungkin yang lain dah lepas kot. Aku paling lambat. Sedih aku, semua dah balik tinggalkan aku. Bye bye Papa Pizza. Aku ingatkan aku dah lepas. Siapa lagi? Papa jangan Papa. Papa jangan Papa. Papa. Wey. Dia nak buat aku jadi pizza. Inti pizza dia. Kau ingat aku ni apa? Mana jalan keluar? Mana jalan keluar? Wey. Oh shit. Mana jalan keluar? Kita tengok dari sini ya. Mana jalan keluar? Aku tak nampak ada jalan keluar kat ujung tu. Oh ada. Kat depan tu, kat depan. Let's go. Let's go. Oh. Jangan bunyi macam tu Papa Pizza. Dia nak makan aku. No man. Aku bukan makanan. Aku bukan makanan. Oh. Dah. Bye bye Papa Pizza. Kau tidak akan dapat memakanku lagi. Dia tak ada ke? Dia tak ada. Saatnya untuk kita keluar daripada Papa Pizza. Bye bye. Kemana? Okey, kita menang. Kita menang. Ni masuk ke game lain. Jadi kita dah menang ni lah. Jadi sampai di sini saja video aku bermain game Roblox di map Escape Papa Pizza. Korang yang tonton video aku ni ada tak yang dah main map ni? Tapi bagi aku map ni okey, horror, rasa seram juga, merinding juga. Aku kena kejar dengan Papa Pizza tu. Dia nak ambil aku buat jadi inti pizza. Jadi assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.